Muhyiddin Yassin telah pun meletakkan jawatan sebagai pengerusi Perikatan Nasional. Krisis politik Perlis antara PAS dan Bersatu sebelum ini membawa kepada peletakan jawatan Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai pengerusi Perikatan Nasional. Untuk Muafakat Nasional dihidupkan semula susulan krisis hubungan PAS Bersatu. So for those who don't know, Muafakat Nasional was a short-lived coalition between UMNO and PAS. Yeah, like forming a Malay majority. Never discount the fact that Muafakat Nasional could be revived. Ada yang nak katakan, jom kita buat balik Muafakat Nasional. 25 Disember lalu, Datuk Dr. Akmal mencadangkan Perikatan Nasional dibubarkan dan Muafakat Nasional dihidupkan semula susulan kemelut politik di Perlis. Ada kemungkinan ke Tok, suara Akmal yang dia mahu Muafakat Nasional dihidupkan kembali itu? Cadangan menghidupkan kembali Muafakat Nasional tidak pernah dibincangkan Majlis Kerja Tertinggi UMNO. Naib Presiden UMNO Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata cadangan itu hanya pandangan peribadi Ketua Pemuda Parti. Muhyiddin meletakkan jawatan sebagai pengerusi PN selepas ditekan oleh pemimpin PAS dan beberapa pemimpin Bersatu sendiri termasuk dirinya. PAS memang dah desperate untuk bersama UMNO. Dan itu memang sikap PAS daripada dulu. Dia kawan-kawan masuk pilihan raya, lepas tu dia dapat lonjakan. Inilah nasib kita orang Melayu. Kita suka pecah. Menyokong PN ialah perpaduan ummah. Kita nak melihat Melayu bersatu kerana kita mesti dapatkan balik kuasa Melayu. Kan? Jadi yang mereka suka ialah mereka lihat PN ini aman. PAS dan Bersatu sanggup masing-masing berkorban demi untuk perpaduan ummah. Tapi soal Muafakat Nasional ini bukan semata-mata pilihan dan keputusan UMNO sahaja. Kalau contohnya UMNO, katakanlah Dr. Akmal berjaya buat coup dan berjaya menggerakkan supaya grassroots UMNO bagi ultimatum untuk buat balik Muafakat Nasional. Kita kalau PAS dengan UMNO bersatu dia, kereta api daripada Alor Star ke Kota Baru dia. Macam-macam boleh buat. Dia boleh buat